Malaysia di hadapan. Ya, sangat bijak. Kita lihat bagaimana dia mendapatkan bola di bahagian tengah, seterusnya dia melakukan larian bersendirian. Dia bijak, cukup tenang. Kita lihat walaupun di asas dia tidak jatuh, dan satu ruang yang diberikan dia, inilah masa untuk dia melepaskan hambatan, satu reflection. Dia bernasib baik kerana pemain Vietnam, mereka berundur untuk melihat bagaimana pemain ini melakukan larian. Saya rasa ini adalah satu tindakan bijak. Memang mana-mana goalkeeper pun tidak mungkin boleh melakukan save sebegini. Guna bijak, permulaan yang baik di skor masa yang kedua. Ya, walaupun Vietnam lebih